sebentar. Awak nak ke mana? Saya mau pulang ke kelas. Oh, awak sudah mengisi buku dalam sistem AINS? AINS? Apa itu AINS? AINS merupakan satu aplikasi yang perlu merekodkan bacaan nilam. Oh, begitu. Adakah rekod nilam itu penting? Iya, sangat penting. Kerana setiap kali kamu membaca, maka itu akan dikira dalam markah PAJSK. Tetapi saya tidak begitu mahir dalam AINS nilam. Tidak mengapa, jom ikut saya. Pertama, buka sistem AINS dan log masuk menggunakan ID D5. Untuk pertama kali, kita perlu kemaskini profil sebelum menggunakan AINS. Seterusnya, pilih menu rekod bacaan nilam. Kemudian, pilih jenis bacaan buku seperti buku cerita, buku fakta ataupun komik. Seterusnya, kita perlu mengisi tajuk buku, jenis buku, kategori, bilangan muka surat, penulis dan penerbit. Seterusnya, kita perlu mengisi rumusan ataupun ringkasan tentang bahan ini dan juga pengajaran. Selepas mengisi pengajaran dan rumusan, kita perlu menekan seterusnya. Lepas sudah mengisi kesemuanya, tekan klik hantar. Terima kasih kerana mengajar saya. Selepas ini, saya bolehlah membuat rekod sendiri di rumah. Sama-sama. Ingat, merekodkan dan membaca dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Jom kita bersama-sama membaca buku. Jom.